Tolonglah stop main kutu emas. Guys, awak ingat main kutu tu untung ke? Realiti ni awak tengah rugi besar dan tengah sengaja cari nahas. Sini nak buka sikit minda kita semua. Kena tahu dulu punca utamanya. Selalunya ibu kutu ni dia dah letak harga emas tu jauh lebih tinggi dari pasaran. Diorang ni dah lock harga tetap daripada awal lagi. Jadi even kalau harga emas dunia tengah jatuh meludum, awak tetap kena betul-betul bayar ansuran bulanan dengan harga yang mahal gila tu. Memang tak berbaloi lah. Lepas tu, part yang paling ngeri, risk kena scam. Buatnya turn awak lambat, tiba-tiba ibu kutu tu raib, bawa lari duit collection, tak pasal-pasal menangis tepi bucu katil. Lagipun, main kutu ni memang salah di sisi undang-undang tau. Jadi, daripada awak pening kepala nak serah duit dekat orang yang tak dikenali tu, why not? Better awak menabung je sendiri dekat account Gap Public Gold. Rendah RM100 je pun. Harga dah lah telus ikut pasaran. Paling penting, duit pun selamat. So, tolonglah sayang duit titik peluh awak tu. Nak tak lihat ajar cara kumpul emas dengan selamat? Klik link di bio Lia sekarang juga. Boleh-boleh.